king. Dia queen lah. Dia betina. Dia Tina. Nampak? Tina. Dia Tina. Dia Tina. Ya Allah, geramnya aku kau ni. Hello kan? Nina, sini. Nina sayang Ami kan? Nah, nanti dah. Lilo. Mana aku tahu dah kau punya kaki kat situ. Lilo kan? Bagi selimut ni. Lilo sayang. Kau tengok kau dah tertarik Lilo. Okey, cepat. Oh, memang ni. Lantak engkau lah Lilo. Nak buat apa? Begitu. Jauh betul. Jatuh. Semua kuku nak tercabut. Tak faham aku. Ramai sangat ni dalam aku ni. Okey, kita buka beg kuning. Jom. Nak jual apa? Jom bantu kau. Lot 105. Lot 105. Wasabi sekarang. Wasabi kat siapa? Wasabi kat aku. Aku jadi admin kau. Siapa nak pre-love? Ni ada Iras DJ. I thought Julie at first. Jangan samakan I dengan Julie, okay? Muka mungkin sama, perangai tidak sama. Buka beg kuning, nak jual apa? Is that your house? Yup. Jual apa-apa. Tak tahu nak jual apa. Jual nails ke? Okay, kita buat rambut. Jom. Macam mana nak guna tripod ni? Kita buat rambut, okay? Sabar. Macam mana ni? Mana benda ni? Hari tu ada tempat ni mana? Ada. Macam mana? Funny. Okay, lepas tu? Cui. Kat di mana? Tengok peti aku. Don't. Zoe. Anak. Lepas tu? Macam ni? Faham? Okay. Macam mana tak nak bagi dia? Ni beg kuning. Aku ada letak ke benda tu dekat aku punya ni? Apa nama dia? Styling combo. Styling combo.
Mana, babe? Styling apa? Styling comb 5-in-1. Macam tak sama je dengan aku punya. Apa je nama dia? Nama dia Atop Skins. Atop Skins. Atau Top Skins. Atop Skins. Atop Skins. tak ada pun. Ah, Nah, tak ada situ. nak ke ni? Tak ada ke mana? Ni ah. Hari tu kan? Dik, hari tu kan? Umi bagi gambar yang hotel RM9 tu rupanya bukan dekat situ lah. Kan? Oh, okey, tak apa, dah jumpa. Faham? Umi suruh abang carikan. Bila masih? Boy. Okey, dah. Mana aku punya? Mana beg? Beg apa? Tengok apa? Beg tangan. Kat situ. Nama haircut butterfly cut. Jom. Dah boleh tidur. Background babi. Hari je lah. Kau nak pakai apa? Berkepit rambut. Dia bunyi bising sikit. Bukan. Kau kena faham aku ni lelaki. Ya. Umi bebel, ha. Kena faham lelaki tak tahu. Okey. Ya, aku tak nampak ni macam mana kan. Kita buat section by section, okey. Alang-alang kan. Buka dia kat belah bawah tau. Belah sini. Korang pulas je. 3 kali. Bila kita ambil left dulu. Kalau nak tahan lama, I rasa korang kena guna apa? Hair mousse dulu. Bising je, dia memang bising sikit. Hair mousse. Umi garang dengan adik ni juga dia garang. Kalau dengan apa noti-noti ni ah, nak kena pijak ke? Mana aku punya cepit tadi? Cepit. Why kalau buat tak jadi macam mana? Korang tarik je rambut korang. Tak tahu lah, I boleh ajar tarik je. Kau Umi garang, ni apa garang? Tu tak ada dina ya? Mampus ada dulu yang depan ni.
Isap ketiak. What the fuck? Nila duduk sekali je. Muka bulat. Apa yang lain? Cuba cakap apa yang lain. Nak tengok all filter. Kenapa sibuk sangat nak tengok ada filter tak ada filter ni? Pening lah manusia. Dah tak nampak pipi cabi wah. Kenapa? Nampak apa? Kau kenapa? Kawan bila pakai braces? Tadi gigi Aeon tu. Ada gigi Aeon. Kenapa dia tak Aeon? Tempat main dia mall lah. Habis. Tips putih. Sekejap lagi kita bagi tips putih satu-satu. Tips apa? Tips putih. Tu genetik. Apa genetik anjing? Emosi. Ni nak pergi mana? Tak tidur ke? Sekarang baru pukul apa? Ayah, kita nak tidur. Aku tak tahu produk yang aku tawarkan. Ayo. Sudah weh. Buat sejadah. Weh. Alhamdulillah. Solat dalam ketepang, solat duduk. Kau excited ke nak tinggalkan aku? Gaslight. Babi. Masa gaslight je. Kau nak pergi? Ha? Nak pergi? Kenapa? Kau nak kan? Tak ada cakap apa-apa babi dengan teman. Ini pun. Ha? Ini pun. Ini lah. Dia sampai. Memang bising tadi. Memang dia berenang dia sampai Sabah. Kita dah mana nak buat full. Ya, kena. Jual apa? Tengah nak ke rambut. So macam alang-alang tu promote lah. Betul. Alang-alang lepas tu Pak ambil ni pula. Betul kau.
rasa yang ni. Sebab ni butterfly cut. Dengar. Okey, kok. I dah tak boleh promote lens lah. Awak siapa? Settle. Pablo Escobar. Kenapa Pablo Escobar? Kenapa Tahu Pablo ke Escobar? sejarah Pablo Escobar? Saya dah kan? Coach. Lawa dinding sis. Jangan tegur. Boleh nampak ke? Dinding. Cantik je sebenarnya macam kat kafe-kafe. Ya ke? Macam tak je. Macam dekat bangunan tak siap. Tips kekal lama pakai hairspray kot. Belah sini dah. Ini dah cari spek apa kat sini. Boyfriend you still kerja SFA ke? Yes. Kenapa? Hey, you tak drink matcha right? Why? Sebab matcha rasa rumput, babe. Sorry to say. Macam rumput. So kita ambil yang right pula. Ambil yang right. Not beli Dyson, not sama juga tak ambil macam. Function dia sama je dengan Dyson. Buat apa nak membazir? Ramai cakap Dyson tak worth it. So baik aku beli yang murah je untuk test dulu. Tak, bukan Dyson. Dia macam dupe lah ni. Kopi. Dupe tu perfume Kau kan? nak tahu tak ni apa? Itu Inner. lingerie. Lingerie. You pakai lingerie? Tu trend sebab boleh engrave nama je. Betul? Skandal aku belikan. Don't komen buat apa Yeon tadi kak. Ambil anak. Faham? Panty hose? Tak, dia satu suit untuk. Oh. Sebab kawan-kawan I cakap Dyson tak best. So that's why I beli dulu yang ni. Nampak? Kita tak suka membazir duit, babe. That's right. Kalau beli yang murah, kenapa nak beli yang mahal? That's right. Bagus. Untung siapa suami aku nanti tak suka membazir. Function dia sama. Exactly. Bagi satu pause sekejap. Betul cakap. Ada tak betul cakap. Ini baju aku lagi. Move on lah. Hah? Tak move on lah. Tengok ni. Dia macam volume. Tak apa, tunggu sekejap lagi. Kau sudah si Akila tu. Ha? Dia pergi bawa. Nak apa? Dia pergi bawa dia punya feed semua. Ya. Fin. Mati. Oh ya. Ada.
Oh ya. Oh shit. Wih, dah ketat siap. Buka. Wih. Belanja terlupa. Bangun jap. Kau siapa weh nak suruh aku bangun-bangun ni? Kau Amanda nak suruh bangun. Aman Rai lagu. Budak flat. Ya ke? Amanda babi. Kau lagi dia. Jofrizo bangun. Amanda babi. Budak Jofrizo lah. Kau nak pergi mana weh? Saja je. Budak flat Amanda. Budak flat Amanda ke Jofrizo? Kalau Amanda, aku tu punya Amanda je. Amanda. Oh, bukan Jofrizo eh? Ni kalau aku dah malas-malas aku kerja. Faham kan? Manusia. Dia tak masuk. Dan ni ayah say, the first stage of the club quest purchase has been unlocked. Tapi untuk perempuan selalu betul, Jofrizo pun boleh. Thanks. Aduh, kasar. Jangan bang, nanti orang cakap sim. Tak. Bu laki sim lah. Nanti orang cakap macam tu. Orang TikTok ni bukan boleh. Wih, kenapa ni dah 7 kg belum? Okay, dah tu. Apa dah sebelum? Belum, kurang lagi. Lepas tu bawa lah 7 kg. Last. Beli kan? Macam mana aku nak tahu? Banyak orang semua pecat je. Your haircut je nama apa? Butterfly cut. Okay dah. Dah ni. Cantik kan? Aku sekarang macam lagi suka buat guna ni je. Pilih cik bantat kau. Pilih cik babe. Pilih cibik. Cik babe. Kan dia pecah je. Spray apa? Tak spray lah, malas. Kita ambil dia balik. Nak spray. Macam Victoria's Secret tak? Adrenaline mah. Macam nak kecilkan perut. Ush, diet kot. Serius ah? Dia banyak flat. Serius ah? Serius weh. Ini weh. Settle babe, rambut I. Nanti kau hantar kita orang sampai gate. Hmm? Hantar kita orang sampai gate. Mesti dah tidak babe. Wah. Sebagai satu ke? Sebagai satu ke? Tengoklah macam mana boleh je. Rambut colour apa? Brown. Ganti tak tahu. Malas fikir. Apa? Nampaknya kenapa? Banyak. Bulan November ni. Kenapa dengan bulan November? Bonia betul.
kuning tu ke? Betul. Macam banyak ni pun. Kenapa? Sukalah kalau ada. Tahu baking apa tu. Apa? What is NNN? Okay, apa lagi? Nak promote. Item so thank you Bunny. Saya beli mahal-mahal korang. Dyson tu 1,000 lebih, 2,000 lebih Sini pun dah dapat macam Dyson. Apa lagi cepat? Aku tengah nak promote ni. Kepok-kepok love kan? Ni pun okey juga. Ankle tu dia panas ke macam barrier yang selalu pakai? Betul, panas. Panas gila. And dia nak cakap kalau dia lawa, tapi biasalah guna angin kan. Dia bukan, tak tahu lah ni orang panggil guna heat ke tak kan. Lepas tu cakap apa? Dia boleh buat volume lah. Senang. Dia kena sikit-sikit. Korang kena ambil rambut sikit-sikit. Tapi tak payah nak tunggu lama macam tong ke curler ke. Tak ke Dyson punya. Dyson tak pernah pakai. Yang ni yang lebih kurang macam Dyson. Yang lagi affordable. You dah putus ke? Belum lah. Kenapa you putus pula? Ha? Apa putus? Haircutnya butterfly haircut. Tengok macam ni. Kalau aku macam buat ke belakang ni buat tak betul tadi. Tapi tahan tak jenis angin macam ni? You kena pakai apa Mak kan? Baca atas je. Betul dia tak boleh kuning je. Cari. Weh, 8.6. Apa? Bad. Ke? Begitu mudahnya. Okay. Mula-mula korang pakai yang ni dulu. Ini before nak ke rambut lah. Korang pakai. Dia macam hemus. Ini kalau korang nak bagi tahan lama. Kalau korang pakai benda ni. Pakai curler ni. This one. I tak nak pakai sebab I dah curl rambut I kan. Kalau ni hairspray. Macam hairspray ni brand. Sebab ni kan pernah kerja salon. And salon ni dulu selalu banyak guna yang ni. Thank you. Kalau salon diorang suka guna yang ni. Dua-dua brand yang sama. Sebab ni apa memang suka produk ni sebab best. Macam ada yang suka butterfly punya apa hairspray, tapi dia suka yang ni. Bau wangi and tahan lama lagi.
Ni ada banyak geng. Kalau travel size ni selalu beli kalau bercuti. Ni sekarang beli yang kecil-kecil ni. Abang Sadu sebelah tu member. Cousin. Baru. Kau. Tapi tak nak lah pakai hairspray. Ni hair mousse. Ini before, ni after, okay? Before curl, after dah curl. Tumbler ni dekat tumbler. Cepat korang beli. Lagi soalan? Saya nak komen. Salon selalu pakai shampoo apa? Shampoo tak ingat lah. Potong hairstyle apa? Butterfly haircut. Yang jenis macam bertingkat. Ni curtain bang. Tingkat lagi. Faham tak? Tengok I. Apa yang tengok kau? Tanya. Kau dapat tengok apa? Ini kalau untuk korang yang rambut berminyak. Ini I beli sendiri, okay? Hari kita buat hair routine. Layer dia macam layer. Layer tingkat-tingkat. Yang ni hair serum lah. Ni kalau brand mahal punya, I pakai dua. Pakai yang Kerastase punya dengan Angry Hair Koala. Kau. Korang, siapa rambut botak kat sini? Siapa rambut botak? Kau tak pernah bagi pun. Sumpah weh. Ni hair tonic yang kedua weh. Ni tak tahulah kalau orang lain. Itu minyak parut. Tak tahulah kalau korang apa. Kalau dia macam tonic yang tengah famous sekarang, contoh tonic Bellahan kan. Macam tonic Bellahan tak kena kat kepala ni lah. Macam tak ada function. Tapi dia pakai tonic ni, tonic lain tak kena tau. Tapi kalau tonic ni, sumpah. Terus macam nak weh. Ni botol yang kedua ni I beli. Kemas katil dulu sebab nak baring sekejap lagi. So nak tengok minyak parut. Dah tak ada brand sebab selalu guna. Dah terkopik. Tonic apa? Sekejap. Semua benda aku menjual lah ni. Kau lah ni. Apa yang kau tunjuk kat aku tadi? Tonic apa Tonic je lain. Tonic. Ni. Tu tonic. How to keep curl tahan lama. You tengok kat bag nombor 3 dengan 4. Yang nombor 4 tu you pakai first, which is this one. Lepas tu last after curl tu you pakai yang ni. Dua ni. Dua-dua brand yang sama. Tapi yang hijau tu keraskan rambut tak? Tak. Sebab kalau korang jenis macam nak cakap, kalau korang macam jenis lepas curl, korang biar, korang tak sikat, dia macam, tak tahu lah nak cakap macam ni. Hairspray kan memang keraskan rambut kita. Tapi kalau lepas tu sikat, sebab I jenis lepas I dah hairspray, I sikat rambut I bagi curl I terbuka.
Ada harga RM30 tak ada ke? Tak faham. Kalau brand parut, stress parut banyak. I pakai brand Mederma. Macam tu. Tu you cari kat Orin, rumah Orin. Ni hairspray. Bagi rambut tahan. Tonic lap on hair I tak pernah pakai. I pakai yang ni yang menjadi. Oh. Ni botol kedua I. Sebenarnya nak cakap kat dulu. Kat sini korang nampak macam botak kan? Ni dah tumbuh. Baru tumbuh. Kalau tak kat sini botak babe. Tak ada rambut. I pakai Bella Han punya hair tonic tak function. Kan macam tonic ni dia ikut kulit kepala kan. Ni I pakai lepas mandi. Oil. Tu ni I punya hair oil. Nah, hair oil tak atas. Kalau rambut berminyak korang pakai ni. Ni botol ketiga babe. Kalau rambut korang berminyak, ni terus tak berminyak lah. Kalau korang macam tak nak shampoo rambut malas kan. Wangi pun wangi. Ni asal ada berapa kali. You pakai siram rambut, pakai brand Honey. Kalau hati berminyak tu, ya Allah, itu tak pastilah. Tonic tu hari-hari. Hati berminyak banyak kolesterol. Hati berminyak banyak kolesterol. Tonic tu, I kan mandi rambut 2 hari sekali. So lepas mandi tu pakailah. Nanti tak tunjuk kau kena violation pula kan. Nak kena tunjuk macam ni kau. Kenapa nampak macam 10 tahun ke belakang maksudnya? How to apply tonic tu, korang apply je, korang buka. I suka pakai, korang keringkan korang punya kulit kepala dulu guna tuala, tak payah keringkan rambut pun. Lepas tu section by section korang spray. Lepas tu sini spray. Sini spray. Macam tu je. Faham tak? So I pakai ni. Lepas pakai tonic. Bagi tonic tu kering dulu kat kita punya, dah masuk dulu, absorb orang panggil. Lepas tu pakai pula ni. Tak touch speed. Kalau untuk iron pakai yang mana? Untuk iron tak faham. Siram tu tak ada bat kuning. Siram apa? Siram apa? Siram apa yang maksudkan? Tak nak bagi rosak time iron. Silakan ketiak sebab sens mengandung jadi makin hitam. Oh, tu kena scrub babe. Princess. Sebelum and selepas cuci rambut pakai apa je? Ni pakai shampoo Kerastase. Sekejap, ni shampoo nya dan conditioner. Siram tadi, siram tu Kerastase. Terima kasih. Siram honey tu, tengok tak? Bukan? Warna kuning. Yang ni ke? I pakai yang ni. Lambat habis sebab I pakai 2 pump je. Bukan, satu lagi. Kerastase. Okay. Siram tu untuk apa? Yang tu untuk rambut bawah. Yang ni untuk rambut atas. Yang ni dia bukan minyak. Ni dia siram. Dia water base. Kerastase. Yes, sebutannya Kerastase. Ni tak ada bat kuning ke? You nak ke? Kalau you nak, ada tak bat kuning? Mana kunci kereta? Tak tahu.
Hilang. Kerastas harga keras. Sebab itulah I bagi korang yang ni. Sebab I pakai dua-dua. Macam kerastas serum pakai lepas tonik. Nak pakai sebelum boleh, nak pakai selepas pun boleh. Macam ni yang selang-selang. Pakai macam mana? Yang ini dia bukan apa? Dia tak berminyak. Dia macam air. Pakai skincare apa? I pakai brand Hatomugi. Korang shit. Dia berangin ke? Yang serum ni dia tak berangin. Yang hair tonic berangin. Untuk lebatkan rambut, yes. Kalau lembatkan rambut, dua ni. Macam kalau korang low budget, korang ambil yang ni. Dekat bag mana yang niapin tu kan? Yang ni. Yang ni sumpah. Sumpah lillah. Ni botol kedua ni. Kalau yang korang masuk sangat, korang ambil lah kerastas. Faham? Untuk pi. Nah. Untuk apa? Untuk rambut. Siapa rambut botak ke? Kerastas serum. Betul. Kerastas serum ni dia ada banyak tau. Dry clip rasa pakai belahan kurang naik. Macam ni lah. Sebab dia pakai clip sebulan dah still gugur lagi. Ya ke? Dekat rambut ni yang mencanak sebab okay, macam korang nampak yang ni kan. Ni kan sekarang ada rambut kan. Sebelum ni botak macam ni weh rambut aku. Yang pakai belahan punya tak naik. Yang pakai clip baru ni. Sebab tu ni yang repeat botol yang kedua. Sekarang orang cakap kalau tonik ni dia depends orang punya kulit kulit kepala something macam tu lah. And ni yang kena dengan ni. Saya pun mencanak tumbuh pakai clip kan. Body you cerah pakai apa? Sana. Sabar jap. Mana? Kotak-kotak. Body care ni yang tak drip tau. Ni yang body care. Dah ready ke? Dah ready ke? Tak tahu. Mas. Mana aku punya? Suka lah nampak TikTok. Nampak? Toy. Nampak. Nampak apa? Kau katil. Ya ke? Yewi. Mantap lah weh. Yewi. Mana? Rambut cutting apa? Butterfly cut? Allah. Mana aku punya? Punya apa? Korang. Kuku aku cabut. Mana kukunya? Ada satu. Ih, Apa? why hilang be? Tahun berapa saya pakai braces? Okay. Banyak sangat weh. Oh.
Macam mana? Okay, nak start daripada okay, hairspray kita. Ke nak tambah je Tak apa, yang beg kuning ni buang semua. Kenapa? Masa raya kan? Ni body care, bukan skin care. So, beg kuning buang. Berat berapa? 51. 50 lah. Cik nak juga tu. Beg kuning buang semua pakai. Pasal hair dah habis. Okay. Macam nak buang lah. Tekan tak kau. Macam ni. Lepas kacamata. Okay, kita add produk ni pula. Shoot. Cancel. Tengok babi. Cookie. Kenapa Kiko tu? Oh, dah. Oh, okay. Bunyi burung. Dah letak ni ke? Dah. Mula-mula ni pakai kita bleach. Kita bleach dulu badan. Ni stylenya nak jaga kulit. Sebab pakai biasa sebab gigi tak lawa. Ni bleach satu badan. Leher dari sini tak bleach lah. Dari sini belakang, perut ke bawah. Ni. Menjadi ni pakai dua bleach. Pedih, bleaching, body bleach memang dia bukan pedih, dia gatal. Time bleach tu dia jadi gatal. Oops. Faham tak? Dia memang simpan stok kot nak pakai. Lepas tu ini first step. Dah berapa lama ni pakai? Daripada 2000 time yang kerap pergi pulau. Bila 2023, 2024 3 tahun kot. Dalam 3 tahun lah ini body care ni yang tak pernah tukar. Ni first step. Bleach dulu. Ni buat everyday korang kena konsisten. Nak dapat apa? Nak dapat result macam ni yang sekarang ni, korang kena konsisten buat hari-hari. Yang ni buat sebulan 2 kali, 2 or 3 kali. Bleach jangan everyday. Sebulan korang gapkanlah sendiri. Sebulan dalam 2 kali or 3 kali je. Muka tak boleh. Muka cannot. Muka korang kena ambil skincare yang untuk memutihkan. Bleach ni body bleach. Fairy scrub tu sabun fairy tu yang pakai hari-hari. After scrub
Okay, nombor 2. Sepatutnya scrub dulu. Sorry. Scrub dulu. Scrub yang fairy scrub tu dulu. Lepas tu baru body bleach. Korang scrub dulu bagi daki hilang. Apa-apa benda daki-daki dekat korang punya badan. Sudah berapa lama itu maksudnya? Scrub everyday. No, seminggu 2 kali je. Scrub seminggu 2 kali. Konsisten dah berapa lama? Ni konsisten sampailah ni dah putih. Faham tak? Konsisten sampai mana korang nak lah. Ada dekat beg kuning. How months you dah pakai? Daripada 2000. Dah 3 tahun. I pakai. Korang follow ni yang lama, korang tahu ni yang suka pergi pulau kan? Kat Pelipat semua boleh. Tak ambil, ni tak pernah ambil drip. Sebab drip dah lah mahal satu. Lama satu. Nak kena buat banyak kali satu. Baik korang jaga body care je korang. Aku seumur hidup tak pernah pergi buat whitening drip. Produk-produk ni yang guna, ni yang jaga untuk putih. Bag 5 you pakai sabun or lotion? Bag number 5. Dua-dua. I guna sabun fairy, I guna sabun WNA. Kalau korang yang selalu join live ni, korang tahu ni yang guna produk WNA daripada dulu. Since ni yang kerap pergi pulau dulu, ni yang stay pulau sebulan 2 dulu. Ni lotion. Ni blanching cream dia. Lepas scrub, lepas bleach, korang pakai lotion. Lotion ni dengan blanching cream ni tak pun. Lotion ni dengan yang DLF ni. Ni tak ada boyfriend ada. Ni. Dulu hitam je, dulu saya gelap guys. Laki perempuan boleh guna. Ni kita promote produk yang laki perempuan boleh guna. Siapa yang nak cerah tu. Ni lotion. Ni korang, ni tak boleh pakai kat muka Yang ni boleh pakai kat muka. Kau orang cakap produk WNA ni kalau korang kulit yang ada eczema ke apa ke, bagus pakai kan. Ni nak pakai ketiak boleh, ni nak pakai ketiak pun boleh. Siapa yang nak cerah kat ketiak tu. I pakai full body, betul, full body. Ni lepas bleaching lepas bleaching badan I pakai benda ni. Berapa lama you konsisten? I konsisten hari-hari sampailah I dapat kulit yang macam sekarang ni. Lepas tu I dah tak pakai dah. Kalau I rasa I dah gelap, baru I start pakai balik. Bleaching je lah I tak pakai. Macam lotion ni I pakai lagi. Lotion I pakai. Scrub dulu, lepas tu bleach dan mandi second time. Korang scrub je lah mana-mana, tak kisah. Tak nak mandi tu, korang nak bleach mana contoh. Ada yang nak bleach dekat tangan je. Kali tu letak atas Jangan. Ada yang bleach. Ada. Dulu I gelap lah. Tan skin, lawa je tan skin. Tapi ada je orang yang nak putih kan. Bleach produk apa yang ada dekat beg kuning tu? Tak limbat kau. Dia mampu kau. Okay. Boleh buat sikit apa? Step dia macam mana? Step dia macam mana? Maksudnya? Ini yang selalu pakai sebelum tidur, before tidur. Okay, nak cara pakai please. Cara pakai apa? Lotion. Contohlah Kau nak blanching cream ni ke nak yang MD-ELF ni? Macam nanti memang sekarang nak kulit putih, betul. Which one? Kanan kiri? Nak dua-dua? Okay lah sebelah ni Sebab I tak nak tunjuk yang ni cara pakai. Mahalnya lotion ni dia ada jual yang apa orang panggil loose item punya kan. Kalau ni nak keluar sekarang, step okay, mula-mula scrub, fairy scrub. Nombor 1. Mula-mula pakai nombor 1 tu. Scrub je. Scrub jangan time basah time kulit kering. Scrub, korang letak scrub tu time kulit kering. Lepas
Lepas tu korang ambil air renjis. Lepas tu baru ada air sikit je. Lepas tu korang scrub kat mana? Especially kat siku ke apa ke, kat lutut ke. Dah habis scrub, cuci, tunggu kering dulu, korang sental je scrub tu. Sampailah keluar daki-daki korang. Lepas tu pakai body bleach. Malang. Okey. Lepas tu pakai body bleach. Bunyi apa tu? Bunyi burung. Sekejap gini ambil. Pakai body bleach ni. Mana? Nak ambil kuning bu. Habis scrub baru bilas. Betul. Ketiak boleh. Ketiak apa? Scrub. Boleh? Ni yang selalu scrub ketiak lah. Korang tanya ketiak care apa. Scrub sahaja. Straight away maksudnya? Apa yang straight away? Scrub apa? Yang nombor 1. Bag nombor 1. Abang Ferry ke sampun WNA paling cepat berkesan nak hilangkan burn? WNA. Ada bag nombor... Ni ada letak ke? Sabun Ferry pun yang pakai juga sampai habis. Sebab Bania baru pakai satu sabun Ferry. Sebab selama ni yang guna WNA kan. Tapi sabun Ferry pun okey juga. Yang campur dengan air ke maksudnya? Sambung ni lah. Okay, bleach. Tu, lepas tu every time keluar. Ni yang pakai this lotion pula. Ini sebelum keluar. Bag nombor 4. Macam mana nak pakai? Bag nombor 4. Bag nombor 4 yang ni. Yang ni korang kena campur dengan lotion. Campur 2 titik je. Yang ni tak boleh pakai kat muka tau. Ketiak ke celangkang pun boleh. Lotion ni kelabu tak. Ini korang ada eczema ke, kulit kering ke, okey tau. Sebab dia whitening and repairing lotion. Lepas tu ni korang buat di titik. Contoh korang letak sabun ni kat sini kan. Sikit, 2 titik. Sabun sini sikit, 2 titik. Lepas tu sapu je lah. Habis tu you pakai time badan basah. No, badan kering. Rambut you blow okey. Rambut I tadi dah I blow guna iron. Kenapa gelap? Gila. Mana? Kewasi aku. Sabun guna time bila? Sabun guna time mandi. Lepas scrub. Sabun yang fairy soap tu korang pakai tu whitening soap tau. Korang pakai lepas scrub badan. Lepas korang dah bilas tu, korang guna sabun tu. Lepas habis bleaching pun guna sabun tu. Benda tu buat macam lagi korang hilang burn and tu. Bag nombor 6, kelabu tak? Okay, yang ni Sekejap, tengok mana satu yang dah buka. Yang ni Ni every time yang keluar, yang pakai ni. Bukan bleaching dulu, scrub dulu. Fairy scrub. Okay, dah habis scrub. Fairy soap pula. Fairy whitening soap tu pula. Fairy sabun tu. Lepas dah scrub bilas, pakai fairy soap. Lepas tu keringkan badan. Lepas tu baru bleach. Baru body bleach. Ni. Faham? Nombor 1. Bag nombor 1. Fairy scrub. Lepas tu sabun. Lepas tu baru bleaching. Dah bleaching, tunggu 10 ke 15 minit sahaja ya. Lepas tu korang pakai lotion. Lotion, whitening lotion ni dengan blanching cream. Kalau tak nak pakai blanching cream, nak pakai lotion saja pun boleh. Kalau tak nak pakai dengan blanching cream, nak pakai dengan booster pun boleh. Lepas tu last sekali. Itu ni yang selalu pakai time tidur. Kalau nak keluar pula, diorang panggil apa? Express Ni yang pakai yang bag nombor last sekali. Korang cakap kelabu ke tak Macam nak tunjuk Sekejap buka. Tapi sekarang kalau ni pakai benda ni macam dah tak ada function. Sebab kulit aku dah cerah. Korang kalau yang macam tak cerah sangat tu, nak pakai ni memang nampak lah dia punya perubahan kan. Aku macam tak ada beza sangat pun. Ni kalau ni nak, ni bag nombor 6. Yang nak pakai ni bag nombor 6.
Ni kalau pakai memang dah tak ada beza dah. Yang Magic Dust tu menjadi face sebab Nia pakai. Nia promote apa yang Nia pakai. Thank you. Ni kau nak pakai ketiak ke apa ke, pakailah. Nak pakai kat muka pun boleh. Itu saja. Okey tak menjadi tak? Back last ni fast effect ke macam mana? Yep. Bag yang promote ni semua menjadi. Scrub Fairy time body kering. Sabun Fairy, bleach time body kering. Bilas, lotion. Betul. Lelaki perempuan boleh pakai guys. Itu dia punya turutan. Yang ini ada 2. Ini pakai express. Yang ni last sekali. Ni kalau nak keluar. Yang tadi ni yang buat tu semua untuk sebelum tidur. Yang lotion ni untuk sebelum tidur. Single lagi. Tak adalah. Buat gigi pakai apa. Itulah. Tapi kalau korang yang macam tak cerah sangat tu, kalau pakai ni aku rasa sangat ketara. Nampak. Lepas bleach kalau mandi terus okey. Melekit tak? Dia terus absorb. Macam kulit kita. Macam tak ada rasa apa-apa. Putih ketiak pakai apa? Scrub je. Nombor 1. Fairy scrub. Kalau tak bleach tak boleh ke? Kalau awak tak nak bleach boleh je. Awak pakailah lotion ni dengan booster. Booster ni penting. Kalau tak nak pakai dengan booster yang tu, pakai blanching cream pun okey. Ini pun booster juga. Ini sama brand. WNA. Supplement, I tak ada consume supplement. Supplement putih ke apa ke, I tak ada consume. I more to body care yang produk. Lotion yang pakai satu body, betul. Kalau malas ni just pakai kat tangan, kaki, leher, dada. Tu je. Lelaki pun boleh pakai. Ni hilang. Bleach yang mana? Ni bleach yang ni yang guna. Ni sebut dia, ni dia punya macam peroxide. Ambil masa berapa lama untuk dapat kulit you yang sekarang? Konsisten Yang ni yang guna dalam 3 kali. Bleaching 3 kali. Dalam masa 4 bulan. 4 bulan. Lepas tu ni yang konsisten pakai ni 3 ni. Lepas tu hari-hari ni yang konsisten pakai 3 ni sahaja. Dengan scrub. Scrub tu yang penting. Bleach sebulan sekali or 2. Sebab tu ni cakap kena konsisten. Aku kalau baru balik pulau, ni memang konsisten gila. Untuk sunburn lah ni. Macam mana dia boleh putih sampai sekarang. Ni yang jaga betul-betul. Lepas ni balik pulau tu memang aku konsisten. Aku nak kulit lama aku. Hari-hari lah aku buat. Tak miss. Sampai dah dapat yang macam sekarang. Muka ni tak scrub. Muka gunalah face scrub. Jangan scrub yang fairy scrub tu pula. Muka ni tak ada scrub. How you motivate diri untuk rajin macam tu? Mungkin sebab I nampak diri I yang burn kot. Faham tak? Sebab tu I rasa macam rajin. I nak cerah macam dulu. Berapa ni untuk set tu? Dia lain-lain. Dekat beg kuning. You boleh check. Parut kaki boleh hilang. Tak. Ini bukan untuk hilang parut kaki. Untuk parut kaki I pakai minyak oil. Seminggu 2 kali scrub. Kita ni seminggu je konsisten. Lepas tu hampir. Kalau macam tu tak apalah. You kena tanam. You kena kuburkan benda tu. Tak payah beli. Dia kena rajin. Serius kena rajin. Konsisten tu yang penting.
What kind of oil? Mederma. You beli dekat rumah Oren. Mederma. You search je. I ambil yang oil punya. Bukan yang I ada banyak juga. Berus dia punya beli dapat. Kalau makeup, vitamins I tak makan. Laki boleh pakai. Kalau you awak nak putih, silakan. Dialu-alukan. Agak gelap. Wangi tak? Wangi? Dapat owner sekali. Tidaklah. Dah boleh keluar produk sendiri ni. Ni kalau nak keluar produk, ni nak keluar makeup. Faham tak? Vitamin makan vitamin C. Kira krim tu tak konsisten lah. Maksudnya nak putih pakai apa tadi? Korang tolong tak? Semua bawah tu semua produk untuk cerah. Tak adalah putih untuk cerah. Beg nombor 6. Beg nombor 6 yang ni. Orang kata tengah buat kabut sale ke mana. Aduh. Produk ni sekarang berapa? 50? Haircare pakai apa? Beg nombor 7 jual apa? Pause. Lawa ni rambut style apa? Butterfly cut. Tinggi saya 155. Oh, nak tunjuk shampoo tadi. Sekejap. Pakai maaf ya. Ini sabun badan. Sabun badan, scrub. Ni scrub wangi lah. Ni bukan fairy scrub. Kalau shampoo, I pakai ni. Ni conditioner. Tunjuk balik. Ni shampoo. Ni conditioner. Ni conditioner juga. Apa? Ini shampoo. Rambut I jenis gugur. Yep, betul. Shampoo. Itu je lah. Perfume. Cabut extension rambut tak banyak gugur ke? I nak cabut takut. Lelaki boleh pakai? Boleh. Asal pula tak boleh. Perfume ni. Sekejap. Ni favorite. Ini favorite babe. Ini daily lah. Ini daily. Rasa Floria tu wangi. Bio Boss. Yep, betul. Tengok dapur. Kenapa tengok dapur? Kenapa? Shadow aku ada kotor. Foundation. Kita tunjuk makeup. Okay. Tanya apa foundation? Sekejap.
cabut. Tidak. I pakai 1N. Tapi tak payah. Boykot. Lagi. Cepat, sementara kat bag. Tengok lipstick dalam ni. Tapi kalau lip gloss yang ni kod apa kod pillow top. Ni yang fair medium. Bawah tu dia pakai apa, babe? Brand Alia tu. Blush ni. Kod apa ni? Love is the drug. Skincare routine kat mana? Sekejap. Makeup. Ni blush. Tu juga eyeliner Pink Flash. Vaseline juga. Apa yang Vaseline? Contour. Loose powder. Kod pound cake. Yang you tak menyesal beli. Botol biru ni bukan Vaseline. Ni skincare I. Yang ni moisturizer I. Hatomugi. Bagus ke loose powder tu? Bagus. Huda Beauty ada ke yang tak bagus? Loose powder sama. Kan best tu dalam beg tu. Tu je lah. Highlighter ni. Ni kod baru, babe. Sumpah cantik gila. Kod 03. 03 Pearly Peach Glow. Best tak Siti? Yang ni ke? Sumpah best. Cantik. Dia tak pakai lipstick kan? Sekejap gini lah. Swatch. Buat lip swatch. Lepas tu Patrick Star punya blush pun. Tapi yang ni dia tak pakai sekarang kan? Sebab dia terlampau cerah. Kita beri punya contour stick. Ni lipstick favourite juga. Kod Crush. Kod Crush. Nak jual tak? Jual apa? Patrick Star tu. Tak apalah. Kita boleh guna, kita guna. Ini eyeshadow. Lip swatch. Lotion tu brand apa-apa boleh ke? Boleh yang whitening. MAC. MAC pun yang pakai lipstick sekarang. Apa lagi? Hourglass ni. Ni concealer. Fenty Beauty. Lipstick Crush. Kenapa? Kenapa lipstick Crush ni? Nak tengok you swatch. Okay, jap. Apply foundation guna apa? Guna brush. Guna brush tak pun puff. Puff apa? Oh shit. Puff. Puff baby foundation, cushion foundation. Untuk mak aku. Dia. Style haircut I apa? Butterfly haircut. Dah lah. Kita tutup beg kuning.
Kiko ni Koki. Terus ada air rambut tak? Burung, burung. Saya bergerak, ya ada orang. Gaduh dengan mak aku. Kau nak ni ambil burung ke? Nak tengok burung tu sekejap. Ni lagi ambil. Abel. Oh, kau tidur Wah, ajar ni Abel. Oi. Mampus saya. Dia anak aku Dia tengah duduk atas kipas. Tiger, balik. Hai Tiger. Duduk kan. Jadi semua nak jadi kucing. Itulah tu. Okay, kita buat lip swatches Biasalah mak ada anak satu, buat kerja sambil babysit. Ini yang ni kod. Dia sebenarnya warna nude tapi dia macam tiba-tiba aku warna pink tak? Shock. Ni kod fair to medium. Dia orangey ke brown? Tak, dia mau pinkish kot rasa. Cantik betul. Ni agak zoo. Kau mak. Okay. Tak promote. Sorry TikTok. Brand apa tu babe? NS Studio Beverly Hills. Yang ni CT.
Ini gelas. Ini dia macam dia rasa mint. Ingatkan mic tadi. Kod yang mana satu? Ni sayang. Hai ke sayang tu. Tengok korang cakap dia senyap, dia dah tak nak senyap dah. Kau yang crush. Sayang, tiger. Kau lagi satu fair to medium je. Ingat suara dia. Sayang. Mau. Mau. Meow. Sayang. Iya. Iya. Hah? Ya. 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 Nak kuah? Cakap meow dulu. Baik. Tak nak kuah tu. Nak kuah cakap meow. Meow. Meow cepat. Okay. Keluar. Gebu banget kamu ini. Gegam banget. Gegam banget kamu ini. Hah? Anak jantan mami. Anak jantan mami. Tiger. Tiger. Nama dia Tiger. Nyu. Oh no. Nama dia Tiger. Manja. Dia tak manja, dia nakal. Dia tak nak orang sebenarnya. Tapi kalau orang pegang dia, dia diam. Okay? Kan Tiger? Tiger? Kenapa? Ya. Geram aku kau ni. Dah, pergi. Nak tunjuk burung kat korang. Tapi burung tak turun lagi Meh? 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 Burung mana? Burung? Atau kipas lagi? Nana sleep. Jom. Sekejap korang ambil burung. Pagi.
Burung pang. Ika, kau accident ke tadi? Ha? Kau accident? Sakit ke? Mana sayang Mami Kiko? Mana sayang Kiko? Boleh cakap? Mana sayang tidur? Hantuk kepala. Nak cium? Lipstick pula. Siapa Kiko sayang? Cookie. Sekarang? Boleh fly tak? Sebab gigi tak cantik lah pakai braces. Macam mana? Cookie. Kau ketil. Kuku buat tu apa? Cookie. Kuku. Dengan layan dia. Faham? Kika. Nyam. Masih aircon terus nak tidur. Mana sayang? Adik nak makan ke tak ada adik ni kari ni? Bukan dia punya. Macam mana Cookie? Cookie mana? Cookie. Adik, Arya nak adik punya mi kari. Bukan dia punya. Siapa punya? Abang dengan Dayla. Abang ada hilang? Dia nak makan lagi tak? Tak nak. Bagi dia Arya dah. Cookie. Kika. Kiko drama. Weh, bantal sebelah tutup. Koyak nampak. Dia cakap kau koyak weh. Panjit. Apa tu? Panjit tu apa weh? Ha? Mak kau tak isap kuku kau ke? Kenapa dia tak nak cakap? Dia accident tadi. Kau? Umi? Nak pinggan? Accident kat mana kipas? Dia terlanggar. Dia terhantuk muka dengan kipas. Kiko blushaholic. Ni Kiko kan? Kiko. Nah. Nak buat apa ni? Kiko blushaholic. Sadonya tangan aku. Berapa beli? Satu je. BSH ni. Dia BSH. Saya yang BSH ni. Oh loh. Nguap. Kau nguap? Kau nguap ke? Ayo. Burung apa kau ketil? Baik guna untuk bebek tak ada. Nama dia Kiko.
Sedap babe. Habis kau punya ni, tak nak? Nanti aku makan. Kalau kau nak aku makan. Kalau kau nak aku makan lah. Tak nak. Usia berapa? Tak sure lah. Umur keko? Ni kali. Itu tak aku craving apa? Apa? Aku craving rendang lila ni. Rendang lila. Ya. Tu ada masak. Dia tak lipat babi. Tidur. Kalau kau nak bye.